Nah, Pelawat kedua. pelawat kedua. Pelawat Mama Ita. Pelawat Mama Ita Mama kesian. Lina bawa tu air zam-zam. Air zam-zam je. Tak tahu nak buat apa. Sebab dia kan Ni air zam-zam. tak tahu dia boleh makan apa dengan kencing manisnya lah. Tiba-tiba dia darah tinggi pula. Darah tinggi tak ada dah. Dah tak ada dah. Hari Sebab tu hari dia tu- terkejut. Bukan. Bising kan budak-budak kenal ke sini. Dia bising terus naik darah tinggi. Darah tinggi lah sebab lagi satu Trigger. orang kata apa? Banjir kan. Risau. Ha. Tinggi betul darah dia hari tu dekat 200. Terkejut. Atas bawah tinggi. Orang pun terperanjat. Sampai nurse kata tak apa tak relax dulu, relax dulu. Beranjat tak pernah kena macam tu kan. Lepas tu keluar daripada buat pembedahan lagi best. Tak ada bacaan. Dia terlepas. Nurse kata tak ada bacaan. Dia untunglah. Tunjuk sini sikit. Dia ada singkir. Komplit lah tempat dia first class. First class lah Mama Ita nya tempat. Alhamdulillah. Maknanya orang lain nak datang kena minta Kena bayar sini. tol tau. Okay, itulah dia. Kita jumpa lagi ya. Okay, bye. Bye.